Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan Nurkisha Akilah binti Muizam dari TVPSS SMK Makilau. Dan saya wartawan Sakinah binti Muhammad Jafri. Kami membawakan liputan khas sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1447 Hijrah. Pagi dimulakan dengan guru kelas mengambil kehadiran murid serta taklimat perarakan. Umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbaca. Murid-murid kemudian berarak dengan penuh semangat cinta Rasul. Engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung Iringan kosidah daripada pelajar Mahat Hafiz menambahkan lagi seri dan syair majlis. Tapi kami tak pernah kecewa, Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau. Tuan Pengetua Encik Asmawi bin Daud dalam ucapannya menekankan betapa pentingnya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan seharian. Ceramah Maulidur Rasul mengingatkan kita tentang akhlak mulia junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta peranan kita sebagai umat baginda untuk meneruskan dakwah perjuangan baginda. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan sempena Majlis Maulidur Rasul. Senyuman dan sorakan jelas terpancar pada wajah para penerima. Dari SMK Makilau, saya wartawan Sakinah binti Muhammad Jafri. Dan saya wartawan Nurkisha Akilah binti Muizam melaporkan untuk MKIS TV. Salam Maulidur Rasul. Semoga kita semua terus menerangi akhlak junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bye.